Macam pernah tengok lah cap gun pun ada harga dia pun murah je. Tapi yang aku tertarik yang ni ke tau. Panjang ni panjang. Ni yang pendek yang aku beli hari tu. Harga dia pun murah je. Apa lagi, belilah. Jom kita try kat rumah. Dan kita try lah. Sebelum try kita kena buka dululah. Takkan nak try macam tu je kan. Kita buang je. Kita tak perlukan dah. Kita buang sajalah. Ni lah rupa dia tau. Betapa panjangnya piston ni yang tak function tau. Macam nak buka ni macam ketat je. Oh, kat bawah ni macam ada lock ni kan. Kita tarik je dan kita buka lah. Nampak tak macam tu? Ni piston yang aku review hari tu. Pendek sikit. Cara nak buka dia kena tarik warna oren ni. Nampak dah hangit dah dalam dia. Ni peluru dia, peluru cap gun ni. Tapi kita guna ni je lah kan. Tak nak membazir lah kan. Kita buka je macam biasa. Dan kita masukkan lah dia. Ada 6 ke 8 tak. Hantar pandai lah korang kira. Tarik dulu barulah boleh tutup. Dan kita tembak lah. Nak tembak siapa ni? Siapa nak tembak? Okay, jom kita try.